Assalamualaikum. Bertemu lagi bersama Cik Tah hari ni. Okey, hari ni Cik Tah nak berkongsi resepi masak lemak cili padi dengan nenah dengan udang. Nah cukup mudah, cukup senang nah. Lepas tu Cik Tah nak tunjuk bahan-bahan apa yang kita nak kena sedia tu nah. Okey, mula-mula Cik Tah ada sebiji nenah. Okey, ni bahan-bahan dia nak. Kita ada bawang merah 80 gram, bawang putih 20 gram. Lepas tu ni kunyit hidup kita ambil 10 gram saja nak. Lepas tu cabai besar ni kita ambil 25 gram. Lepas tu ni cabai cili padi ni kita ambil 15 gram. Lepas tu dan sedikit belacan lebih kurang dalam 15 gram. Lepas tu ni kita ada udang. Udang kita ambil 300 gram. Lepas tu kita ada satu kotak santan dengan ukuran 200 ml. Cukup mudah, cukup senang nak cerita bagi. Tapi makan dia, ni dia. Okey. Sebelum kita nak mula tu, kita nak bagi tahu. Setengah-setengah tu masak lemak ni banyak orang kata ish macam jemu lah cerita apa semua. Sesungguhnya masak lemak cili padi ni dia kena betul-betul pedas. Baru kita tak jemu makan biar duk meneleh hayat mata tu tanpa cerita tu baru kata sedap nak cerita bagi. Nah. Okey, lepas tu mula-mula sekali kita akan blend semua barang ni, blend halus nah. Okey, lepas tu tunggu sat. Okey, dah siap dah. Tengok nah anak-anak sahabat-sahabat kita blend sampai kata halus nah. Okey, lepas tu kita tak payah duk tomeh dia. Nah, kita pelekat api. Okey. Kita akan kecil dulu api ni, kita masuk dia. Senang aja nah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, lepas tu kita nak pergi kocok air sikit nah. Okey, ni air kocok dia. Cik tabuh banyak siap-siap. Kita tak perlu tunggu dia kata nak bagi dia pecah minyak apa, tak perlu nah. Cukup mudah, cukup senang nah. Okey, lepas tu kita besarkan sikit api dia. Sementara kita nak tunggu dia mengelegak tu, kita masukkan separuh daripada ni santan. Separuh daripada ni maksud kata 100 ml lah. Kalau kata anak-anak kita tak pandai nak agak, masuk aje lah, tak apa. Okey, kita biar dia, kita renehkan dia, biar dia geluk-geluk dulu. Lepas tu kita akan kentang pula, nenah. Nah. Okey, ikut terserah kat anak-anak kita nak buat cara mana, nak iris cara mana pun tak apa. Nak buat 3 segi ke 4 segi ke, buat macam mana pun tak apa nah. Buat macam mana tak apa. Okey, ni kita punya paste ni dah mendidih dah. Mula-mula sekali kita akan masuk nenah. Bismillahirrahmanirrahim. Kan nak kata lah anak-anak cik tahu cukup mudah, cukup senang makan, sedap nak kata bagi. Go dia dengan ikan kering. Nak pergi carilah ikan taman tergeliat ke, ikan gelamar masam ke. Go dia. Tidak pun pergi cari kat pasar malam tu kan. Apa sepat kering ke, sepat ronggeng ke. Memang dia dah. Okey, lepas tu kita akan perasakan dia. Nah. Okey, perasakan dia, terserah kat anak-anak kita nak masuk. Ikut cita rasa masing-masing. Perasa tu ikut. Siapa nak masuk. Tak mau masuk pun sudah. Biar kita berulang kali. Kita duk kata pasal siapa, kita duk dapat komen waktu tu. Biar berulang kali. Tak mau guna, tak payah pakai. Bukan payah pun. Okey, kita masuk sedikit gula. Okey, asam kita tak masuk. Sebab nenah ni pun tadi kita rasa pun masam. Janganlah masam sangat. Bukan kita nak buat asam pedas kan. Okey, lepas tu kita akan masuk sedikit perasa. Okey. Nah nampak bok dah. Dah bok tu. Kali kedua dia bok dah. Tadi pun bok kita masuk nenah. Nenah ni kita kena bagi dia layu sikit. Okey, lepas tu dah tu baru kita masuk udang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ukuran yang kita buat ni 300 gram punya ukuran udang. Nah. Lepas tu dia. Okey, last sekali dah perasa apa semua.
Okey, andai kata anak-anak cipta di rumah, andailah kalau ada daun kunyit boleh saja nak masuk. Kalau nak masuk tu, kalau tak masuk pun dia macam ni sajalah. Sebab apa dia kurang cantik sebab kita kata dia tak ada kehijau-hijauan. Rumah cipta nak buat bagi panas tu nak buat kering. Tinggal kunyit dalam rumah daun tak ada. Lepas tu ni, bela ni kita akan habis dah. Nah, dia kena betul-betul kita kata bagi lemak. Lepas tu bagi pedas. Bukan nak kata dah. Okey, lepas tu kita akan masuk sedikit lagi air nah. Sedikit je lagi. Kita akan kocok dalam kotak ni lah. Okey, lepas tu kita nak tunggu dia mendidih sikit lagi. Udang kita pun dah rekod dah. Nah, kepala bertemu ekor tu, lepas tu tunggu sat kita nak braidon. Mudah, senang, cepat boleh makan lah. Tunggu. Alhamdulillah siap dah dengan kejadian dia, dengan kesedapan dia. Nak cerita bagi dengan pekat kuah dia tu nak cerita bagi ni dia. Nah, ingat nah nak sahabat-sahabat kita, ayak tu jangan banyak. Ayak jangan banyak nah kita buat bagi kita kata ayak nenah tu dia ada dah. Nanti dia akan keluar dalam tu juga kan. Bila kita bubuh cayak rodai tu tak malah. Nak kena tambah santan pula. Bila tambah santan, perkakah awal tadi kita yang kita bagi ukuran tu untuk 300 gram. Udang tu dia akan lari rasa. Sebab apa? Biar 10 kali kita duk ulang. Lagi banyak orang duk komen dalam komen kita tu. Depa duk kata cipta bagi ukuran sebiji ke, biar 10 kali duk ulang ni cipta akan ulang lagi ni cipta ulang. Cipta yang bagi ukuran tu sebab cipta nak bagaimana cipta masak macam tu, sahabat-sahabat cipta boleh rasa macam tu. Kalau cipta nak ajak mai rumah rasa ayat tangan cipta, memanglah payah. Lah ni cipta bagi gram, ukuran yang cipta bagi tu ikut ukuran tu. Insya-Allah kita kata tak mau buat cipta pun tak apa, boleh rasa macam mana cipta masak. Nah, lepas tu sahabat-sahabat cipta, jangan lupa share, like, subscribe channel cipta nah. Okey, satu lagi. Untuk pedas tu, kok lah yang mana tak mau pedas. Boleh skip cabai Melaka tu. Masuk cabai besar saja, cabai besar pun dia tak pedas sangat. Nak kok ada anak-anak kecil kan. Skip buang cabai Melaka tu boleh juga. Anda kata tak mau buat dengan udang, ada ikan kering pun boleh. Nah, sekian daripada kita. Hingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum. Bye.